Untuk maklumat ahli yang berhormat, Pelabuhan Bintulu pada masa ini masih berstatus Pelabuhan Persekutuan dan berada di bawah kawal selia Lembaga Pelabuhan Bintulu sehinggalah Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu Pembubaran 2024 ataupun Akta 859 dikuatkuasakan. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berada di peringkat terakhir dalam proses menyerahkan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Pada masa ini, Jawatankuasa Teknikal yang ditubuhkan dan dipengerusikan bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sedang memperhalusi aspek-aspek perundangan bagi memastikan segala obligasi disempurnakan oleh kedua-dua pihak seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu Pembubaran Akta 859 sebelum memberikan tarik kuatkuasa ke atas akta tersebut bagi membolehkan Kerajaan Negeri Sarawak mengambil selia ataupun mengawal selia dan mengurus takbir Pelabuhan Bintulu. Kerajaan Persekutuan telah menentukan nilai bayaran dan kaedah bayaran yang perlu diguna pakai oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk tujuan pengambil alihan Pelabuhan Bintulu. Sukacita saya nak maklumkan kepada ahli yang berhormat bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri secara prinsipnya telah pun bersetuju dengan nilai 1.8 bilion ringgit untuk tujuan tersebut. Terima kasih.